Karbohidrat. Kurangkan dalam 20 to 30% daripada yang kita biasa buat. Nama saya Dr. Jaya Kantan Collateral Value. Saya pakar jantung kardiologi di Cardiovascular Central Kuala Lumpur. Bila saya nasihat pasien saya cakap macam ni. Especially kalau yang berisiko tinggi untuk dapat kencing manis. So, nombor satu, fokus saya gula tambahan. Gula tambahan ialah maksudnya gula yang kita masukkan dalam makanan kita, minuman bergas, kek, kuih-muih, fast food, soda, semua ni minimal. Saya bukan cakap tak boleh, tapi minimalkan. That means 1 minggu, 2 minggu sekali begitu. Minimalkan. Nombor 2, karbohidrat. Karbohidrat ni penting untuk kita, right? Kurangkan dalam 20 to 30% daripada yang kita biasa buat. It's very practical dan kita tak akan rasa lapar kalau kita kurangkan dalam 20 to 30%. Dan it's something yang kita boleh buat sustain, boleh buat long term. So, and then number 3, exercise. Sangat praktikal kan? Saya suka nasihat praktikal yang doktor cakap